potato. Okay guys. Rihanna. Amat. Cepat weh. Nak cucu abang datang. Hello. So hari ni guys, kita nak buat raya vlog. Hari tu kita buat first day Ramadan kan. Aku nak buat macam ni lah. Sedap boleh dapat aircon. Mana? Kau buat coklat Dubai. Yo. Wow. Channel. Kita carilah. Oh ni lah weh korang. Discord jual sekali banyak. Eh, so busy lah. Banyak gila. Manis weh. Dia jual sekali banyak tau. Nanti aku. Cookies. Brownies. Kalau nak buat dua design. Weh. Okay, kita dah habis beli. Kita orang dah jumpa jelly Sumi and then kita orang jumpa nata di koko dan juga lychee. Okay, kita tengah beratur untuk bayar. Info guys, live update. Kita nak cari cawan sebab nak makan yang koktel tu tak ada cawan. Mana Dia yang besar je. Oh ni yes. Atas ni ada ni. Cari yang weh, cawan kertas tak ada weh, cawan kertas. Kan aku tak jumpa ni setakat ni. Cari kertas weh, kertas kecil sikit. Takkanlah kawan sebesar alam ni. Ha ni yes. Kita nak cari macam ni. Okay, so kita nak cari. Cepat lagi. Pilih. Cari mana-mana je lah ni. Budak-budak suka ni guna lah. Nak beli berapa weh? Nak beli berapa? Nak beli berapa? Ini je. Ni boleh kan? Nanti tu besar sangat nanti. Sudah membeli cawan. Let's go. Hari ni ayah datang. Sampai besok. Sampai besok. Tani Saudi dah raya. Mana? Kalau dia tengok malam kan, before lah line. Halu ke? Dulu dua. Patutnya kita hari ni kita dah raya. Oh ya ke? Puasa. Potato. Tak, bagi mat. Dia kata buat tipu. Dah simpan dulu kau nak beli apa-apa lagi? Tak ada lah. Jai. Ini nama dia tu Timur pula. Oh ya. Hari Raya saya ucapkan kepada semua. So kita ada Umar pada hari ini. Umar say hi. Umar say hi. Okay. So dia nyanyi lagu apa tu? 1, 2, 3 up. 1, 2, 3. Kau speak. Louder. Louder. Apa kubu apa? Kau boleh tu sebab kan nak bagi voucher RM50 tu. Kalau Kita orang dekat Kid Mall, kita orang nak shopping last minute.
Sekejap ni. Noh. Manis ni nanti. Dietitian dia cakap. Saya. Kalau manis tak payahlah. Kita ada guys, sekarang kita orang nak buat koktail. Kita ada susu pekat, and then kita ada semi, and ada nata di koko, ada lychee, dan movie sebab pukul lambat lagi, pukul 6. Ini dia punya makan. Masukkan je semua. Laju-laju. 1, 2, 3. Air malang. Ais tu cair. Oh, jatuh cair. Dah ada ais tu. Ada lagi ais. Masukkan tak apa. Kita ada koktail. Kita ada tengkai. Ni air apa? Kita tengah susu. Tahu lah. So guys, selepas kita orang berbuka, kita orang just rehat-rehat, solat dan juga mandi sampailah kita orang tunggu pengumuman raya. Saya rasa kelapa. Weh, korang rasa warna apa? Korang rasa warna apa tak? Dikenangkan oleh guru-guru yang maha mulia, raja-raja. Maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh hari raya Selamat Hari Raya guys.
Okay guys, sekarang ni kita nak main. Okay guys, sekarang ni kita nak main bunga api. Okay guys, so macam kita boleh tengok, semua orang semua orang tengah bersiap sedia untuk bermain bunga api. Okay. Okay. So mari kita main untuk memeriahkan Hari Raya Aidilfitri. Best tak Nur? Long. Weh, jangan balik aku. So, turn saya pula main mercun. Okay, kita akan bakar dia dulu. Dia macam seram tau. Okay. Weh. Takut gila. Asal api dia macam... Kan? Api dia rasa. Itu sebab... Jauh sikit, Mi. Jauh sikit. Risau aku. Okay, dekat aku, Mi. Sini, Mi. Selamat Hari Raya, you all. Salah. Selamat Hari Raya. Nak cakap apa-apa? Nak cakap apa-apa ke? Yes. Weh, tak dengar weh. Kita kena pakai mic. Sikit. Yang mana? Mic. Dia cakap. Tak nak. Tak nak. Okay, so guys, jom. Kita interview seorang budak ni. Selamat Hari Raya dah. Saya nak. Siapa nak dengar bunyi macam papan? Oh, kau. Okay, sana sikit. Sini lah, okay. Korang. Okay. Nanti korang nak main mercun tak? Nak ke tak? Ataupun mercun papan? Macam papan. Okay. So selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Jauh sikit.